Macam mana ni? Tak faham dah liability ni. Rai, tunggu sekejap. Ya, kenapa? Awak tak tahu tadi? Tak faham langsung lah. Bukan, saya faham sebab saya dah study awal dah. Oh, awak study dengan siapa? Saya study sendiri je. Tapi dulu abang saya dia budak aircon tau. Lepas tu dia ada suggest saya satu game tu. Best sangat. Oh, ya ke? Game apa tu? Nanti saya tunjuk kat awak. Okey? Mulalah. Pergi dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Kami, wakil pelajar prinsip perakaunan daripada MRSM Parit telah menghasilkan sebuah alat bantuan pembelajaran dalam bentuk permainan video. Kami berharap alat ini dapat membantu pelajar memahami klasifikasi aset dan liability dengan lebih mudah, terutamanya pelajar tingkatan 4 yang masih baru dalam topik ini, serta pelajar tingkatan 5 yang ingin membuat ulang kaji bagi SPM. Ini adalah permainan video yang telah kami hasilkan, iaitu Asset dan Liability Rush. Apabila butang start ditekan, nota bagi aset dan liability akan dikeluarkan sebagai pengenalan ataupun peringatan kepada pemain. Seterusnya, nota perbezaan antara semasa dan bukan semasa juga dipaparkan kepada pemain. Pemain kemudian boleh memilih salah satu antara 4 pilihan permainan yang diberi. Sebagai contoh, jika pemain memilih untuk bermain aset bukan semasa, mereka perlu menekan antara item yang diklasifikasikan sebagai aset bukan semasa dalam tempoh masa 30 saat untuk mengumpul mata sebanyak yang mungkin. Setiap pilihan yang betul akan diberikan satu mata, manakala pilihan yang salah akan menyebabkan satu mata ditolak. Jika pemain memperoleh mata yang tinggi, mesej tahniah akan dipaparkan. Sebaliknya, sekiranya pemain tidak memperoleh mata yang tinggi, mesej motivasi akan dipaparkan dan pemain diberi pilihan untuk bermain semula. Kami memilih platform permainan video kerana ia lebih menarik minat para pelajar. Kita perlu mengikut peredaran zaman agar penyampaian kami menjadi lebih menarik. Dalam permainan video kami juga, kami menggunakan pelbagai elemen yang menarik dan juga pemilihan watak yang berwarna-warni yang menjadikan permainan video kami menarik minat pelajar untuk mendalami subjek prinsip perakaunan. Oleh itu, kami berharap platform ini dapat meningkatkan minat pelajar yang baru ingin mengenali subjek perakaunan dan membantu mereka memahami topik ini dengan lebih berkesan. Kami berharap permainan ini dapat menjadi alat bantuan pembelajaran yang berkesan dalam membantu pelajar memahami konsep perakaunan dengan lebih interaktif. Kami juga berharap ia dapat diperluaskan dan diperkembangkan untuk memberi manfaat kepada lebih ramai pelajar pada masa akan datang. Awak tengok ni, saya dapat format hari tu. Untuk aku hari tu. Gempak tu. Konkret. Mai. Baik, kita dapat saya target tu lah. Sini. Tengok kata aku. Study lah lama. Ni hasil. Penat. Diorang tu nak apa tu? Macam dia nak tolong ke? Adalah. Orang makin tak hari tu macam. Nampak okey? Tahu lah betul lah. Dah study macam lah pasal kau ni. Tapi tak faham tak? Susah ni. Orang nak kita tolong ke? Sebenarnya hari tu aku ada buat something dengan Rai. Rai ada kamera aku dalam game ni. So hari tu aku dapat improvekan aku punya account. Dapat filmak. Serius lah weh. Serius. Cuba. Ini game dia. Dari mana? Apa dia? Yang ni abang aku yang recommend kat aku. Best, serius best. Nanti korang mesti dapat ilmu masa korang juga. Alat bantuan pembelajaran. Aset dan liability. Kita try tekan start.